Tinggi nak baca. Opak dia. Geng, gerak-gerakkan Ramadan, geng. Gerak-gerakkan Ramadan sikit, geng. Come on. Dah tak banyak dah tu, geng. Pacak tu memang pancit aku. Tak boleh nak jalan, weh. Kenapa, bang? Ada orang. Abang tadi. Hei! Siapa? Hai, orang lain, kawan lain. Orang lain. Ni orang lain, geng, orang lain. Kenapa, bang? Hai, ada kawan dia lah. Bang, tadi cakap seorang. Kenapa ada... Wih, ramai lah, wih. Ramai. Bang, nak apa, bang? Bang, nak apa? Saya tengah buat explore ni, bang. Lah, tadi dia kata dia seorang, geng. Ramai, geng. 4 orang. Lek lah, bang. Lek. Wih, ramai lah, wih. Wih, ramai lah. Bang, relax, bang. Ramai lah. Nak belah macam mana? Satu jalannya. Lek lah, bang. Sabar, bang. Ramai, weh. Bang, benda boleh bincang, bang. Ramai, weh. Apa benda ni, bang? Tadi elok-elok. Allah Akbar. Mampus aku kena ni. Ramai, weh, masalahnya. Kalau seorang tak apa, geng. Ramai. Aku nak keluar macam mana, bang? Kau blok. Tak ada jalan keluar, Ramai, siap. Allah Akbar. Allah Akbar. Weh, alamak, ada lagi. Belah sana pun ada. Alamak. Bang, relax, bang. Allah Akbar. Dia datang. Ya, okey, bang. Saya gerak, bang. Okey, bang, saya gerak. Memang tengah hau ni. Allah Akbar. Saya masuk seorang ni. Ini. Allah Akbar. Sekejap, saya tutup lampu dulu. Tutup lampu dulu ni. Tutup lampu. Stay belah dulu. Sebelah dulu, okey. Sekarang ni saya terpaksa masuk hutan ni. Dah tak ada jalan lagi. Blah. Ramai, weh. 6 orang, siap. Weh, dah start. Ramai. Salah ramai. Saya diam je. Diam pasal. Sembunyi dulu. 4 orang lah. Tadi ingat seorang. Saya ingat seorang ni. Dah. Saya dah tutup lampu ni. Saya tutup lampu ni. Cep. Dia bawa 4 orang masalah ni. Dia bawa apa? Dia diam. Aku dah berkembang ni. Tak ada orang tolong.
Kejap. Aku nak langgar boleh? Sekejap geng. Aku nak langgar boleh, tapi kejap, mana rokok aku? Aku nak langgar boleh? Kejap. Aku nak langgar boleh? Sekejap. Bagi aku isap rokok dulu. Tunggu sekejap. Sekejap. Aku dah meremang ni geng. Jaga komen geng. Aku keluar siap dia cakap weh. Aku keluar siap dia cakap. Betul. Aku siap. Jom langgar. Aku kalau dah kena rokok boleh langgar. Jom. Jom kita langgar. Jom Abang Mano kita langgar. Rekod dah. Langgar ya. Jom. Okey, aku keluar. Kau tepi dulu, pagang dulu. Aku rekod Kau tepi, aku keluar sekarang, aku balik. Ya, aku keluar, kau tepi dulu. Okey, kau jangan sentuh kereta aku. Kau tepi dulu. Kau nak keluar apa kau ramai-ramai, weh? Okey, aku keluar. Kayu tak load lah Kak Ida. Okey, kau bagi aku laluan balik. Kau blok aku punya jalan balik. Macam mana aku nak balik? Kau blok aku punya jalan balik. Kau bagi aku keluar dulu. Okey, aku belah. Okey. Dah tak payah panjang-panjang. Kau gerak je. Tak load kayu. Orang tu pakai parang. Ya, aku keluar dah. Bagi dia belah. Okey, dia dah belah. Kau bagi aku laluan. Kau bagi aku laluan dulu. Aku gerak. Kau bagi aku laluan dulu. Kau bagi aku laluan dulu. Kau pegang parang weh, kena ban aku. Kau bagi aku laluan dulu. Jaga komen ni. Dah, tepi. Aku nak pergi kat kereta ni. Kau jangan ajar kereta aku. Okey, aku gerak. Tepilah, aku nampak kau punya torchlight lagi, weh. Ramai-ramai, weh. Tepi dulu. Keluarlah ni. Habis kau blok aku macam mana aku nak keluar, weh? Aku tak blok kau lah, kau jalan tu. Relax lah. Salam. Ada budak buat tahi ke tempat ni. Weh, jangan libatkan aku lah. Aku buat explore je lah. Alah. Okey bang, aku keluar. Kau tepi dulu. Kau tepi, aku nampak kau kat tepi tu. Kau tepi dulu.
Tak ada backup. Mana jambatan? Okey, dia dah gerak. Tak apa. Boleh ini lagi. Saya buat geng, saya tanggung resiko geng, tak apa. Saya tanggung resiko. Okey, clear. Suara macam dekat sebelah tu, aku risau tu. Lampu terang. Okey. Aku risau tu pasal aku buka lampu gelap geng. Senjata kan. Okey. Kejap geng. Kau taping dulu geng, naikkan 1.3. Alamak, ada 2 orang lagi kat pondok geng. Ada 2 orang lagi kat pondok. Dah, kawan kau suruh pergi dulu. Aku nak jalan ni. Ada 2 orang lagi kat pondok. Ya, aku kalau ikutkan nanti aku nak maki ni. Tapi pasal dia ramai je. Ikutkan nanti aku nak maki geng. Pasal dia ramai ni. Tadi kan dah cakap baik-baik, dia tak jalan. Lepas tu dia bawa kawan-kawan. Bukan hati aku panas geng. Betul aku cakap geng. Bukan hati aku panas. Pasal dia ramai je. Kalau dia seorang apa, memang aku ledah geng. Ramai geng. Sabar adik. Okey. Bukan parah orang yang duduk sini. Berada tadi, yes. Nampak ada barang. Tu lah, 2 orang lagi. Weh, suruh kawan kau belah. Kaki aku. Sekejap Kak Biza. Sekejap. Licin kat sipar aku. Tinggal kereta dulu lah. Kejap lah. Lock kereta. Okay. Sini tinggal kereta dulu. Lampu dulu. Aku cari tempat terang dulu geng. Boleh nasib aku cari rezeki malam, ya Allah. Ramai yang kat kereta pun, kat tepi kereta pun ada. Hello, Assalamualaikum bang. Hello, Assalamualaikum bang. Bang, tengok location tu. Nanti datang. Stand by bang. Tengok location tu nanti datang. Okey bang, terima kasih bang. Tak apa bang, so slow. Setengah jam Okay. Saya member saya.
Okay, we should start. Kereta saya tinggal dulu, geng. Kereta saya tinggal dulu. Kereta saya tinggal dulu. Yang mana belum follow dulu, geng. Komen-komen tapi tak follow. Kereta saya tinggal dulu. Sekejap. Tunggu member saya sampai dulu, geng. Tunggu member saya sampai dulu, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lebih kurang 15 minit kawan saya sampai. Penat je. Tak apa, geng. Nyawa lagi penting daripada kereta tu, geng. Tunggu adik saya sampai ke. Tunggu adik saya datang. Bahaya adik tempat ni malam ni. Baik aku tak kena parang adik. Kita duduk tempat terang sikit, selamat. Bukan nak pakcik tadi dengan kawan-kawan dia. Tak betul rupanya. Dah, terima kasih. Itulah pasal tiba-tiba ramai. Anggota. Bang? Ya. Ah.